Tahun 2015 mencatatkan satu peristiwa pelik dalam sejarah harga emas. Secara global, harga emas jatuh sekitar 10.7%, tetapi di Malaysia, keadaan berlaku sebaliknya. Pada awal tahun, harga emas sekitar 140 per gram dan menjelang Disember 2015, harganya meningkat sekitar 160 per gram, kenaikan hampir 10%. Mengapa perkara ini berlaku? Jawapannya terletak pada nilai ringgit Malaysia yang merosot lebih 30% akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik ketika itu. Kejatuhan ringgit menyebabkan harga emas dalam ringgit meningkat, walaupun harga emas dunia sedang menurun. Kesimpulannya jelas, emas berfungsi mempertahankan kekayaan kita daripada susut nilai mata wang. Inilah sebab utama pakar kewangan menyarankan emas sebagai simpanan nilai, bukan sekadar instrumen pelaburan. Strateginya mudah. Pertama, simpan dana kecemasan 3 bulan pendapatan dalam bentuk tunai di bank atau institusi kewangan. Kedua, pegang sekurang-kurangnya 10% kekayaan dalam bentuk emas. Ketiga, laburkan selebihnya di bidang yang anda ada ilmu seperti bisnes atau hartanah. Emas mungkin tidak menjadikan anda kaya raya, tetapi ia memastikan anda tidak jatuh miskin. Dan bagi anda yang ingin mula menabung emas, Public Gold menyediakan platform yang mudah dan selamat. Untuk mulakan simpanan emas bersama The Public Gold, anda boleh rujuk video saya Step Daftar Public Gold atau klik di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.